Betul ke emas sebenarnya adalah wang yang sebenar? Dulu, duit kertas bukan sekadar kertas. Nilainya disandarkan kepada emas. Sebab itu, suatu masa dahulu, harga emas hampir tidak berubah selama lebih 100 tahun. Tetapi, selepas tahun 1971, apabila hubungan emas dengan duit kertas diputuskan, harga emas mula meningkat dengan ketara. Kenapa boleh jadi macam gitu? Kerana emas sejak dulu lagi adalah penyimpan nilai yang sangat kuat dalam sejarah manusia. Nilai duit kertas bergantung kepada ekonomi dan kerajaan. Tetapi nilai emas bergantung pada berat dan ketulinannya sendiri. Sebab itulah emas tiada tarikh luput, diterima di seluruh dunia dan kekal bernilai walaupun disimpan lama. Duit boleh hilang nilai, tetapi emas mengekalkan nilai kekayaan. Sebab itulah, ramai orang simpan emas sebagai perlindungan kewangan. Kalau tuan-puan nak mula simpan emas dengan cara yang betul, tuan-puan boleh follow ataupun DM saya. Saya akan tunjukkan caranya step by step.